Selamat datang ke TVPI Channel. Saya Nur Sufi Fatia binti Zulkifli dan saya Nur Auni Safia binti Azman. Hari ini kami membawakan laporan sempena istimewa sempena sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Ipoh tahun 2025. Sambutan kali ini bertemakan Back to School, di mana guru-guru tampil bergaya dalam pakaian seragam sekolah, mengimbau kembali kenangan zaman persekolahan mereka. Majlis yang meriah ini berlangsung di Dewan Utama SMK Ipoh dan dihadiri oleh seluruh warga sekolah. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku disusuli ucapan oleh PKM, PKP dan pengetua sekolah Encik Mazlin Berifin. Pelbagai persembahan menarik turut dipersembahkan oleh pelajar sebagai tanda kasih kepada guru-guru tercinta. Tiada potensi yang disia-siakan. Setiap murid yang telah pasti berisiko. Perlu ditangani dengan kasih sayang, keturunan dan kebijaksanaan seorang guru. Acara turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti sekolah guru. Jelas tertata kegembiraan dan keakraban antara warga sekolah sepanjang majlis berlangsung.
dua lain. Cikgu, apakah perasaan cikgu sempena sambutan Hari Guru tahun ini? Okey. Saya sangat berbesar hati, gembira dan sangat terharu dengan sambutan yang diberikan oleh guru-guru, sangat sporting, sangat mudah memberi kerjasama dan saya harap sambutan seperti ini akan seperti ini juga pada tahun-tahun akan datang. Dan akhirnya sebagai guru saya sangat berterima kasih dan kami berjanji pada diri kami sendiri, kejayaan anak-anak buah, anak-anak murid adalah matlamat utama kami. Selamat Hari Guru kepada semua guru SMP Ipoh dan semua guru di Malaysia. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Guru kepada semua pendidik. Jasa dan pengorbanan anda tiada bandingnya. Sekian sahaja laporan istimewa Hari Guru daripada saya Nur Auni Safia binti Azman dan saya Nur Sufifatia binti Zulkifli hanya di TVPI Channel, berita dari hati untuk semua.